Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk Iqra, kita menggunakan teknik Amazing Iqra di mana ada 3 bahagian iaitu juz 1, juz 2 dan juz 3. Okey, untuk juz 1, murid-murid akan mengenal huruf hijaiyah 1 iaitu ini bahagian 1 lah. Macam mana cara murid untuk mengenal? Kita akan minta murid untuk menghafal lagu huruf hijaiyah bahagian 1 iaitu katabana wafakaya manakala toko jaya katabana wafakaya manakala toko jaya. Okey, itu adalah lagu huruf hijaiyah 1. Untuk murid yang belum mengenal huruf lagi, kita akan start dengan nyanyi, kemudian kita akan tanya, okey, yang mana satu ka? Katabana. Okey, ka warna grey. Ada lagi tak yang sama dengan bentuk ka? Okey, dia pun mencari. Okey, ada warna biru. Okey, ada 2. Ada berapa dekat sini? Ada 1, 2, 3 ka. Okey, macam mana bentuk ka? Okey, ini adalah bentuk ka. Kita baca dia ka. Kemudian bila dah mahir, dah cam ka, barulah kita akan masukkan yang kedua. Okey, nyanyi lagi sekali. Katabana wafakaya manakala toko jaya katabana wafakaya manakala toko jaya. Okey, yang kedua ni kita sebut dia ta. Ta warna apa? Warna pink. Okey, ta warna pink. Okey. Kemudian bila murid dah nak cam ta macam mana, kita buat sesi penulisan lah macam biasa. Okey, macam mana tulis ta? Ta ada 2 titik kat atas. Kemudian jangan lupa ada baris atas. Bila murid dah kenal ke semua huruf dekat bahagian 1, dah hafal dan cam, barulah kita akan masuk ke muka surat seterusnya. Okey, yang ni kita dah belajar. Ini ka. Ka warna apa? Ka warna hitam. Kalau ada 2, kita baca dia ka, ka. Yang ni pun sama, warna hitam. Ka, ka. Bila dia bersambung, bentuk dia berubah. Tapi dia masih ka sebab dia warna hitam. Okey, yang ni pun sama. Warna hitam, kita baca dia. Ni bentuk asal dia ka. Kemudian dekat sini, kita tanya pula warna merah ni apa ya? Ta. Okey. Yang ini adalah kata. Bawah dia kaba. Okey, ini adalah bahagian 1. Sampailah murid akan berjumpa dengan huruf bersambung tidak berwarna. Okey, yang ni kita baca dia kata, bana, wafa, kaya. Okay, ini adalah juz 1. Kemudian kita masuk dekat juz 2. Amazing Iqra juz 2. Okay, dekat sini kita akan start hukum bacaan lah. Ada hukum bacaan fathah, kasrah, dammah. Ini macam biasalah kita kenalkan, minta murid baca sampailah juz 3.